Tukar fikiran anda menjadi kenyataan. Sekarang adalah masanya. Pernahkah anda terfikir betapa kuatnya kekuatan yang tersembunyi di dalam diri anda? Ia bukanlah kekuatan magis atau luar biasa, tetapi sesuatu yang lebih nyata dan konkret, kuasa fikiran anda. Bayangkan sejenak bahawa pemikiran yang anda rawat setiap hari adalah seperti biji benih. Setiap idea, keyakinan dan hasrat yang anda tanam dalam kesedaran anda mempunyai potensi untuk bertunas dan berkembang menjadi pokok yang kukuh, dengan buahnya membentuk kehidupan anda. Tetapi ada satu kebenaran yang tidak dapat dinafikan. Jika anda tidak secara sedar memilih biji, apa yang hendak ditanam, rumpai ketakutan, keraguan dan penundaan akan menguasai taman mental anda. Dan apabila itu berlaku, hasilnya pasti pahit. Sebaliknya, jika anda memutuskan untuk menumbuhkan pemikiran positif, jelas dan tegas secara sengaja, anda akan mencipta syarat yang sempurna untuk kehidupan yang luar biasa. Berita baiknya ialah kawalan taman ini sepenuhnya ada di tangan anda. Inilah saatnya, inilah masanya. Anda boleh bermula sekarang. Namun sebelum kita teruskan, mari kita renungkan sesuatu yang mendalam. Siapakah kita sebenarnya? Apa yang mentakrifkan kita? Adakah kita hanya hasil dari keadaan sekeliling kita? Atau adakah kita mampu melampaui batasan luaran ini dan mencipta realiti kita sendiri? Fikirkan tentang ini. Thomas Edison, lelaki yang gagal ribuan kali sebelum berjaya menyalakan mentol elektrik pertama, pernah berkata, "Saya tidak gagal. Saya hanya menemui 10,000 cara yang tidak berjaya." Dia tahu bahawa kegagalan bukanlah pengakhiran, tetapi sebahagian daripada proses. Dia juga memahami bahawa kejayaan bukanlah kebetulan, tetapi hasil daripada pemikiran yang disiplin dan teguh. Edison faham bahawa pemikiran yang kita rawat adalah batu bata yang digunakan untuk membina kehidupan kita. Dia tidak menunggu syarat yang sempurna, dia menciptakannya. Dan anda juga boleh melakukan perkara yang sama. Sekarang fikirkan tentang cerita-cerita yang anda ceritakan kepada diri sendiri setiap hari. Narasi apa yang mendominasi fikiran anda? Adakah cerita-cerita tentang kekurangan, ketidakmungkinan atau ketidakupayaan? Atau adakah ia tentang kelimpahan, peluang tanpa had dan matlamat yang belum tercapai? Fikirkan Walt Disney yang telah diberhentikan dari surat khabar kerana kurang imajinasi. Hari ini, namanya menjadi sinonim dengan impian yang menjadi kenyataan dan dunia-dunia ajaib. Disney tidak membiarkan pendapat orang lain menentukan jalannya. Dia memberi tumpuan kepada visi dalaman tentang dirinya dan masa depan yang ingin dia cipta. Dan visi itu, yang dipupuk oleh pemikiran yang jelas dan konsisten, akhirnya menjadi kenyataan. Ini mengajar kita pelajaran penting. Dunia luar hanyalah pantulan dunia dalam. Untuk mengubah luar, anda mesti dahulu mengubah dalam. Jadi, bagaimanakah tepatnya kita memulakan transformasi ini? Kita bermula dengan minda. Minda adalah tanah di mana segala-galanya tumbuh. Jika tanahnya subur, setiap biji yang anda tanam akan berkembang. Tetapi jika tanah itu dicemari oleh pemikiran negatif dan keyakinan yang membatasi, walaupun niat yang terbaik pun akan layu. Berapa kali anda mendengar diri anda berkata, "Ini tidak akan berjaya," atau "Saya tidak cukup baik." Pernyataan-pernyataan ini lupun kelihatan di sini keberbadakah adalah seperti racun kepada fikiran anda. Mereka merosakkan keyakinan diri anda dan merosakkan usaha anda sebelum anda bermula. Tetapi inilah rahsianya, anda boleh menukarnya. Anda boleh memprogram semula fikiran anda. Gantikan frasa-frasa yang merosakkan diri ini dengan kata-kata yang kuat. Katakan kepada diri sendiri, "Saya boleh berbuat demikian. Saya mempunyai kuasa untuk mencipta kehidupan yang saya mahukan." Setiap halangan adalah peluang yang terselindung. Ulangi kata-kata ini tanpa henti sehingga ia menjadi sebahagian daripada diri anda. Kerana perubahan sebenar bermula dari bagaimana anda bercakap kepada diri sendiri. Semasa kita membina minda baru ini, kita mesti menerima kepentingan kejelasan. Kejelasan adalah mercusuar yang membimbing perjalanan anda. Tanpa kejelasan, anda akan terapung di air keruh tanpa mengetahui ke mana anda pergi. Fikirkan Henry Ford yang merevolusi industri otomotif dengan visi yang mudah tetapi sangat jelas.
menghasilkan kereta yang semua orang boleh beli. Dia tidak cuba mengesan siapa atau mengikut tren sementara. Dia tahu dengan tepat apa yang diinginkannya dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada itu. Bagaimana dengan anda? Apakah visi anda? Apakah yang benar-benar penting bagi anda? Ambil sedikit masa untuk menjawab soalan-soalan ini. Tuliskan, visualisasikan, rasakannya. Apabila anda jelas tentang apa yang anda inginkan, alam semesta akan membantu anda mencapainya. Tetapi ingat, kejelasan tanpa tindakan hanyalah mimpi yang tidur. Di sinilah bahagian penting seterusnya dari teka-teki ini masuk, tindakan. Ya, tindakan. Seberapa kuat pun pemikiran anda dan sejelas mana pun visi anda, tiada apa-apa akan berlaku jika anda tidak bertindak. Tindakan adalah bahan api yang menggerakkan enjin pencapaian. Abraham Lincoln, salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah, menghadapi banyak kegagalan sebelum menjadi Presiden Amerika Syarikat. Dia kalah dalam pilihan raya, gagal dalam perniagaan dan mengalami kemurungan yang mendalam. Tetapi dia tidak pernah berhenti bertindak. Walaupun pada masa-masa ia seolah-olah segalanya menentangnya, dia terus melangkah demi langkah, sehingga akhirnya mencapai matlamatnya. Apakah yang boleh kita pelajari daripada Lincoln? Bahawa tindakan yang berterusan, terutamanya menghadapi kesulitan, adalah yang membezakan mereka yang bermimpi dengan mereka yang mencapai. Tetapi tindakan sahaja tidak cukup. Ia perlu disokong oleh disiplin. Disiplin adalah asas yang tidak kelihatan yang menyokong semua pencapaian besar. Tanpa disiplin, apa sahaja kemajuan yang anda capai hanyalah sementara. Bayangkan seorang pemuzik yang hanya berlatih apabila dia berasa terinspirasi, atau seorang atlet yang hanya berlatih apabila dia berasa termotivasi. Mereka tidak akan pernah mencapai kepantasan. Disiplin tidak bergantung kepada suasana hati atau keadaan. Ia adalah pilihan yang sedar dan diulangi hari demi hari. Ia adalah janji untuk terus maju walaupun motivasi mulai pudar. Ia adalah tabiat memberi keutamaan kepada perkara-perkara yang benar-benar penting, tidak kira berapa banyak gangguan di sekeliling anda. Dan inilah intinya, disiplin bukanlah sesuatu yang anda dilahirkan dengannya. Ia dibangunkan melalui amalan yang berterusan. Bermula dengan perkara-perkara kecil, tetapkan matlamat harian dan capainya tanpa pengecualian. Dengan masa, tindakan-tindakan kecil disiplin ini akan bertambah, membentuk asas yang kukuh untuk kejayaan. Sementara kita terus maju dalam perjalanan ini, kita tidak boleh melupakan kepentingan bersyukur. Bersyukur adalah pengiktirafan nilai apa yang sudah anda miliki. Ia meningkatkan tenaga positif anda dan menarik lebih banyak berkat ke dalam hidup anda. Fikirkan Oprah Winfrey, yang bangkit dari kemiskinan ekstrim untuk menjadi salah satu wanita paling berpengaruh di dunia. Dalam banyak temu bual, dia sering menyebut bahawa rasa bersyukur adalah kunci kepada transformasinya. Dia belajar menghargai setiap kemenangan kecil, setiap peluang, dan setiap orang yang dia temui di sepanjang jalan. Sikap bersyukur ini tidak hanya membantunya mengatasi kesulitan, tetapi juga menarik lebih banyak peluang dan hubungan bermakna. Bagaimana dengan anda? Untuk apa anda boleh bersyukur hari ini? Mungkin sesuatu yang besar, seperti kesihatan atau keluarga, atau mungkin sesuatu yang kecil, seperti cawan kopi yang anda minum pagi tadi. Tidak kira saiznya, praktikkan rasa bersyukur setiap hari. Ia akan membuka pintu-pintu yang anda tidak tahu wujud. Tetapi kehidupan bukanlah garis lurus. Ada belokan, kejatuhan dan kejadian yang tidak disangka-sangka. Di sinilah keanjalan berperanan. Keanjalan adalah keupayaan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa kehilangan fokus pada matlamat akhir. Steve Jobs, salah satu pengasas Apple, telah diberhentikan daripada syarikat yang dia tolong bentuk. Alih-alih menyerah, dia menggunakan momen ini sebagai peluang untuk mencipta semula dirinya. Dia menubuhkan syarikat lain, Next, yang kemudiannya dibeli oleh Apple, membawa dia kembali ke kepimpinan raksasa teknologi itu. Jobs tahu bahawa kegagalan bukanlah pengakhiran, ia adalah arah baru. Dia menerima perubahan dan menukarkan cabaran menjadi trampolin kejayaan. Bagaimana dengan anda? Bagaimana anda menghadapi kesulitan? Ingatlah, menjadi anjal bukan bermakna menyerah pada impian. Ia bermakna mencari cara baru untuk mewujudkannya.
Bersama-sama dengan keanjalan datang daya tahan. Daya tahan adalah keupayaan untuk pulih dengan cepat daripada pukulan kehidupan. Ia adalah otot yang semakin kuat setiap kali anda mengatasi halangan dan terus maju. Nelson Mandela menghabiskan 27 tahun di penjara, terpisah daripada keluarga dan rakyatnya. Tetapi dia tidak pernah kehilangan keyakinan pada misinya. Ketika dia dibebaskan, dia membawa Afrika Selatan ke rekonsiliasi dan keamanan. Ketahanannya menginspirasikan berjuta-juta orang di seluruh dunia. Bagaimana dengan anda? Cabaran apa yang sedang anda hadapi hari ini? Ingatlah bahawa setiap kesulitan adalah peluang untuk berkembang. Setiap kejatuhan adalah peluang untuk belajar, bangun dengan lebih kuat. Daya tahan bukanlah sesuatu yang anda dilahirkan dengannya. Ia dibentuk melalui pengalaman yang anda lalui dan atasi. Dan akhirnya kita sampai kepada pembelajaran berterusan. Pembelajaran adalah oksigen yang menyuburkan perkembangan peribadi dan profesional anda. Dalam dunia hari ini, di mana segala-galanya berubah dengan pantas, berhenti bermakna tertinggal. Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia, meluangkan berjam-jam setiap minggu untuk membaca dan pembangunan diri. Dia tahu bahawa pengetahuan adalah kuasa dan untuk kekal relevan, anda mesti terus belajar. Bagaimana dengan anda? Apa yang anda lakukan untuk meluaskan pandangan anda? Baca buku, tonton kuliah, bercakap dengan orang yang anda kagumi. Jangan ragu untuk mencari ilmu, kerana semakin banyak yang anda tahu, semakin banyak yang boleh anda lakukan. Pada titik ini anda mungkin bertanya-tanya, mengapa saya berkongsi semua ini dengan anda? Kerana saya tahu anda mempunyai potensi untuk mencapai perkara-perkara yang luar biasa. Saya tahu bahawa seperti Edison, Disney, Ford, Lincoln, Jobs, dan ramai lagi, anda boleh menukar fikiran anda menjadi kenyataan. Tetapi untuk itu, anda mesti bertindak sekarang. Bukan esok, bukan minggu depan, tetapi sekarang. Setiap saat yang anda tangguhkan adalah saat yang hilang. Setiap minit yang anda tunggu adalah minit yang boleh anda laburkan dalam masa depan anda. Jadi buat keputusan sekarang. Adakah anda akan terus menjadi penonton dalam hidup anda sendiri atau menjadi pelakon utama? Adakah anda akan membiarkan keadaan menentukan takdir anda atau mengambil kawalan dan mencipta kehidupan yang anda impikan? Ingatlah bahawa perjalanan ini tidak akan mudah. Akan ada hari-hari apabila anda meragui keputusan anda. Akan ada masa apabila keletihan dan ketakutan cuba meyakinkan anda untuk menyerah. Tetapi akan ada juga masa-masa sihir tulen apabila anda menyedari betapa jauh anda telah sampai, dan masa-masa itulah yang akan membuatkan segalanya berbaloi. Oleh itu, kekalkan fokus anda, pegang teguh keyakinan anda, dan jangan sekali-kali merendahkan kuasa fikiran anda, kerana ia mempunyai kuasa untuk mengubah hidup anda. Inilah panggilan anda. Inilah masanya. Tukar fikiran anda menjadi kenyataan. Sekarang adalah masanya.